Betul ke ada rawatan yang bagi kita tak nampak tua? Kalau dekat spa ni, rawatan anti-aging ataupun anti penuaan ni menggunakan teknologi tinggi yang berbeza. Contohnya kita boleh menggunakan laser, menggunakan microneedle dan juga menggunakan chemical untuk merawat masalah jeragat ataupun pigmentation. Teknik-teknik rawatan inilah yang berfungsi untuk merangsang kita punya kolagen, mengurangkan kedutan dan juga dapat membantu mencerahkan wajah kita. Kalau hanya guna skincare saja, dia hanya merawat lapisan atas kulit kita. Tapi dengan teknologi-teknologi yang saya sebutkan tadi, dia dapat membantu merawat kulit wajah kita daripada dalam. Contohnya, kalau tengok dekat sini, salah seorang pelanggan di Seri Wajah hanya dengan sekali sahaja rawatan anti penuaan. Dekat sini dia buat rawatan pico laser di mana kita bantu mengurangkan pigmentation ataupun bintik-bintik hitam di bahagian pipi. So kita nampak pengurangan bintik hitam di bahagian kanan pipi ni daripada first time dia datang, dan ini adalah selepas rawatan yang pertama. So kalau nak kulit lebih anjal dan kelihatan muda, jangan lupa klik link di bio untuk dapatkan rawatan di mana-mana cawangan Seri Wajah yang berdekatan, dan juga dapatkan sesi free consultation bersama pakar berunding kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut masalah kulit anda.